Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya Hasanal dan hari ini saya nak cerita tentang kisah seram yang pernah berlaku dekat saya sendiri. Saya merupakan student video filem dan ada satu hari ni kita orang diberi assignment untuk buat satu scene seram. So kita orang pun decide untuk buat satu scene seram paranormal style. So kita orang masa tu fikir nak buat dekat mana. So saya pun macam cadang untuk buat dekat rumah nenek saya sendiri. Kita orang pun start shooting masa tu dalam waktu maghrib. Kita start shooting, kita orang gerak dalam 5 orang. And time shooting tu kita orang pun set up dulu, kita sampai. And time kita orang nak start shooting tu, before tu rumah nenek saya ni dia rumah banglo. And dia dekat hutan. Banyak bilik yang kosong dekat rumah tu sebab nenek pun duduk seorang. So banyak bilik-bilik kosong, bilik-bilik terbiar. Masa kita orang nak shoot tu, kita orang hanya nak pakai satu bilik je. Bilik kat rumah nenek saya tu kita orang hanya jadikan store, hanya letak barang, memang bersepah. Kita orang pun sampai kat tempat shooting. Masa nak start tu awal-awalnya semua okey. Lepas tu time dah dekat nak start shoot tu, tiba-tiba macam ada satu barang jatuh. Kita orang macam pelik, okay, maybe ada tikus ke. So kita orang biar je. Time tengah shoot tiba-tiba orang kena stop. Tiba-tiba ada kita orang punya team ada hal, so kena gerak. So kita orang cancelkan shooting tu time tu. So semua pun balik. And start time balik tu masa tu dalam pukul 9. And tiba-tiba dalam pukul 11-12 macam tu diorang panggil balik. Tiba-tiba kata macam nak shoot balik time tu juga. Awal ikutkan plan niatkan nak shoot hari lain ke. Jadi jangan kata macam nak sambung malam tu juga. So kita orang semua okey. So kita orang sambung dalam dekat 1 ke 2 pagi masa tu. Masa tu kita orang shoot tu, time tu lah yang kita orang macam banyak kena kacau. Benda-benda yang kita orang kena kacau, ada macam barang jatuh, ada bunyi-bunyi pelik. Awal kita orang macam ignore je, kita orang just teruskan shoot. Masa tu ada kawan saya yang nampak something dekat luar tingkap. Sebab kita orang shoot scene seram. So kita orang ada buat satu hantu kita orang sendiri lah. So kawan saya tu kata ada benda yang tiru sama macam apa yang kita orang buat. Kita orang masa tu diam kejap, semua diam kejap, fikir nak teruskan shooting ke tak. Semua macam dah risau sebab yang lain tak nampak, ada seorang je nampak. So kita orang pun decide untuk teruskan je. Kita orang dah settle shooting. Awal semua macam okey je. Lepas tu ada kawan kata motor berat lah time nak balik, ada yang kata ikut balik. And benda tu sama macam hantu yang kita orang buat sendiri. Kita buat hantu biasa je, jenis kain putih, kita pakai rok panjang tutup muka, macam tu je. So benda tu ada orang kata yang ikut balik lah. Tapi pada awalnya masa shooting tu main diam je, dia tak cakap apa-apa pun. Tapi after yang kita shooting tu baru dia macam cakap yang ni kata ni nampak ni lah, ni nampak ni. So kita orang pun jadi risau. Tapi kita orang macam buat bodoh je lah. Balik tu semua tak ada kata apa-apa. Saya video call dengan kawan saya nak tanya pasal kerja ni. So dia kata kita orang discuss lah macam biasa. Esok harinya dia jumpa, tiba-tiba dia cakap sehari kita video call tu dia nampak ada kat belakang. Kadang benda-benda ni rumah-rumah kosong ke apa, kalau rumah-rumah terbiar ada je benda-benda macam ni. Cuma nampak tak nampak je lah. So korang kalau berlaku benda-benda macam ni kat korang just baca doa, zikir banyak-banyak. InsyaAllah benda tu tak dekat lah.